Oh, style kat kan? Start. Good day everyone. So hari ni aku nak sambung lah punya projek Satria kan. Daripada episod lepas korang tengok yang aku dah pasang 2 rim dengan tayar kan. So hari ni aku nak pasang lagi 2 rim dengan 2 tayar lah. Aku barulah recently dapat tayar yang aku nak tu. Sebab size yang aku nak tu memang susah nak dapat 245 40 17 lagi for semi slick. Kalau baru korang tahu lah harga dia. Satu boleh sampai 900 ke 1000 kan, Ventus TD tu. So I got it for second hand, another 2 piece for RM500. So kira berbalik jugalah. Dia punya bunga pun ada lagi. So hari ni aku nak menghala ke kedai tayar, nak pasang rim dengan tayar dia dulu, and then balik aku nak pasang lah. Tapi sebelum kita boleh pasang, aku nak kena tinggikan dulu kereta tu. Sebab sekarang dia tengah guna rim 15 kan. So memang rendah gila lah. Lepas naikkan, baru boleh pasang rim tu. So sekarang, kita sambung perjalanan kita. Jom. Actually kan guys, aku dah pusing banyak kali ni pergi set kedai. Yelah hari ni hari Jumaat, Labor Day kan. Banyak kedai tayar tutup lah. Only the first kedai aku tengok tadi, sebenarnya aku dah pergilah. Tapi ramai orang. So aku macam malas lah. Pergi cek kedai lain. Merata Sungai Buloh ni tutup. Tak ada luck. So sekarang pergilah patah balik kedai ramai. So dia macam, kalau dah buat daripada situ kan, aku dah save time banyak lah. Daripada aku berjalan, cari kedai semua tak ada kan. Aku melepek kat situ tadi, dah betul lah. Mungkin sekarang aku download balik lah aku. Itulah, lessons learned. Kita sambung lah pergi kedai tayar tu balik. Okay, dah settle lah pasang rim dengan tayar ni. Dah siap balancing dah apa semua. Satu je kedai buka ni kat sini. Alhamdulillah. Okay, jom kita balik. Okay guys, aku dah sampai rumah dah. Tom bawa kuasong. Batuk pula. Ni member aku Tam. Hai. So dia akan tolong kita untuk pasang rim dan juga naikkan adjustable. So in today's topic, slavery. Tapi dia yang bawa ke Hari makan. ni labor day tau. Datang sini buat free labor pula. So before that, ni semua dah settle. Ni is aku punya open nut lanat baru. So yang tu tak pakai. Kita pakai ni. Jenis open end. And then the other one, aku dah beli spacer. Patutnya ada lagi satu untuk depan. Tapi yang depan tu tak sampai sebab daripada negara dia. Negara bapok. From China. So yang this one dari Malaysia. Aku beli 30mm. Ni aku gamble je ni sebab nak kena whitekan sikit belakang ni. So ni lah spacer yang aku beli. Oh jangan silap lah. Ni 30, ni 30. Bukan this whole thing 30. Okay. So aku ada pinjam jack stand dengan jack daripada Faiz and also Bosch punya. So aku rasa aku akan start belah kanan ni dulu. Kita jack sebelah ni, naik sebelah je. Depan dengan belakang. Let's go. So first thing first, kita kena longgarkan ni dulu. Longgar 4 semua ni. Pakai ni. So fun fact sebenarnya Tam ada kedai sini. Kedai auto dekat LG lah. Oh. Sorry, TG30. Belakang ni aku dah pakai spacer 15mm. Yang aku beli 30 sebabkan ada white body ni. Sebab semi slick dia nak kena rotation betul kan. That's a directional. So dia pergi sini. Kalau macam So berjalan ke depan lah macam tu. dia ke right side. Kalau macam ni,
Kalau the rim is this side. Dan tayar tu kena pusing. Yeah boy. Cuba try pasang. Okay. Ni adalah spacer 50mm. Oh jap. Ni ya. Tengok macam flash. Kalau 30 macam mana lah rupa dia? Ni cat. Alright, perfect fit. So, sekarang ni kita mungkin ada masalah. Start yang lama terlalu pendek. So mungkin yang 30mm ni tak boleh nak pakai. Kan Tam? Dia bukan tak boleh lah, mungkin bahaya lah. Kalau hari ni pasang depan ni sedikit You can try story lah. Ada few cars yang ada masalah similar problems. Yang dia boleh masuk like 5 turns only, 1, 2, 3, 4, 5. Aha. We drift. Kereta tu selamat? Selamat. Selamat. Ini dah lebih dari berapa turn dah ni? Ini tak pasti dah sebab I haven't tighten fully yet. Tapi siapa yang potong start ni? Bukan aku. Ada pomen lain. Oh. Pomen bertemu pomen. Pomen kuasa dua. Start dia check sebab dia potong maybe dia slightly slanted. dia. So dia ada satu angle tu masuk ni. So macam nak kena impact. Kena paksa. Kalau paksa lari pisang kan. Tapi kalau lari kena kejar tak? Okay, dia dah pasang yang 30mm punya spacer. God damn. Ui. Kokah kan? Apa terkeluar dia? Ha? Damn. Ni betul white body kan? Okay, sekarang kita dalam proses nak naikkan pula kereta aku. Tam to the rescue. Dah logat? Okay. Oh. Style kat kan? Start. Nice. Cuba tengok. Oh. Flash eh? Ya tu. Inilah dia. Selepas beberapa jam setup. Macam mana kau? Tam, macam mana? Cun nak? Tapi cun mesti cun baik. Tam buat kot. Paling slim. Claim gila kan. Oh, kita tengok sekejap dia punya berapa jari depan belakang. So depan dia 2 jari. Aku rasa belakangnya sebab dia dah potong body kan. 3 jari belah kanan. Rasa macam boleh rendah. Belah kiri. Oh okey, sama 3 jari. Dan depan 2 jari. Ketat sikit lah. Oh syukur. Siap juga. Alhamdulillah. Okay, so sekarang tadi lepas kita orang check belakang dia tinggi sangat dalam 3 jari lah tinggi. So belahan aku dah rendahkan jadi 2 jari sama dengan depan. Tapi depan kita orang tak kacau lah. Aku adjust sebelah kanan pula sekarang. Boleh rendahkan. Okay lah, naik sini sekejap, dekat sikit. Untuk kita bagi tips lah adjustable kan. Kalau nak adjust ni apa panggil? High-low body shift. Tapi tak ada soft hard. So benda ni kita tak kacau dia punya spring rate. Dia punya orang panggil apa? Preload. Preload ni tak kacau. Kita adjust dia punya body shift. Meaning body kau nak rendah ke tinggi ke tak ada hal lah. So sekarang ni aku tak kacau spring ni. Aku just adjust dia punya ride height. So pusing kiri untuk compress ke dalam. So dia akan jadi rendah lah. Kalau korang counterclockwise dia akan memanjang, which is kereta kau akan tinggi lah. Sekarang aku akan pusing ke kanan. Tadi aku dah adjust lah dalam 9cm belah sini sampai ring ni ke bawah.
Sampai kat bawah ni, sampai dia lock lah. Then after that dah settle. Nampak macam pernah ada experience kerja kedai tayar. Yang nak bicara. Kau longgarkan dulu. So jari is 15 Tak, sekarang ni depan tu kau kira pakai tape tu. Okay, kau tengok tape tu apa. Okay, sekarang is Berapa? Bukan dari situ, bawah lagi. Naik balik bawah. Yang tu 7. Betul? 7, so we go like 6. 7 turun 6, betul. So kau buka ring tu Pasti 7 bro. Ni technically the real Gen Z lah. Berapa umur kau tu? Ha? Berapa umur kau? Berapa? Cocomelon. Tenang. Ya. Okay, kita rendahkan 1 cm. Okay, dah settle turunkan sikit. Lock betul lah tu? Ha? Confirm lah? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay lah, kau Sebelum pegang kau lah. drive kau bismillah dulu. Kau ketuk sampai dia tak boleh gerak. Okay, I pergi. Oh! Video jom. Ni? Hey. Okay guys, after a few more adjustment, akhirnya settle. Sebab belakang tadi dia tinggi sangat, so aku dah rendahkan sampai 1 jari. So inilah final setup dia. Belah depan dah cun-cun. Ini 2 jari aku rasa. Sejari 2 jari macam tu lah. Rapat lah, setengah jari macam tu. And then on the left side pun sama, merapat. Belakang dalam sejari lah, sejari sikit je. And then belah sini sejari. So sekarang baru cun fitment dia. Cuba kau tengok. Fitment kali ni lagi cun. Sebelum ni belakang ni nampak tinggi sangat, nampak jinjang. So sekarang ni lebih cun lah. Aku rasa 3-4 kali lah aku adjust nak bagi cun macam ni. Macam guys, ngam tak ngam. Okay, tu saja video pada hari ni. Settle lah setup. So maybe next aku nak hantar cat pula. So if you guys have any comment, jangan lupa tinggal komen kat bawah. And then jangan lupa subscribe Fast Drive. And I'll see you guys on the next one. Ciao, Assalamualaikum. Penat tu.